Tapi nanti dah lama dah minyak turun 6 sen. Sebelum aku nak cerita pasal minyak turun 6 sen, izinkan aku untuk jawab beberapa pertanyaan yang pernah aku baca dalam media sosial lah. Kenapa sekarang ni warga asing dah boleh beli RON 95, sedangkan dulu kerajaan tak bagi warga asing beli RON 95, dan ada yang cuba pertikaikan. Dia kata sekarang ni level rakyat Malaysia dah sama dengan warga asing. Okeylah, aku jawab secara ringkas dan mudah untuk faham. Aku tak nak kita semua pening lah. Dulu kenapa RON 95 tidak boleh digunakan oleh warga asing? Kerana RON 95 diberikan subsidi penuh. Maknanya setiap kali kita isi RON 95, semua kerajaan bayarkan untuk kita sikit. Jadi secara tak langsung warga asing pun akan nikmati subsidi. Tetapi hari ini subsidi tu kita dah buat sasar dah. Maksudnya benda yang paling bagus kerajaan buat hari ini untuk kekang warga asing. Jadi harga minyak yang kita bayar yang RM1 lebih ni, yang ini memang kerajaan tanggung sedikit apa yang kita isi tu. Tetapi untuk harga RM2.60 dah tak ada subsidi langsung. Betul tak? Ini cara simple untuk korang faham lah. Dan satu lagi, subsidi bersasar ni sepatutnya dah lama kita lakukan. Dia bukan isu kita naikkan harga minyak, tidak. Sebab sebelum ini harga minyak murah bukan kerana kerajaan turunkan harga minyak. Jangan salah faham. Harga minyak murah kerana kerajaan tambah subsidi pada minyak tersebut. Jadi nak jawab juga pertanyaan kenapa ada limit 300 liter, dan adalah mangkak daripada Perikatan Nasional. Dia cuba bertanya, kenapa orang kaya pun dapat subsidi? Kenapa tak bagi pada orang miskin saja? Maknanya orang kaya tak payah bagi subsidi, tapi orang miskin kita tak payah bagi limit. Okeylah, aku jawab secara mudah faham dan ringkas jugalah. Simple saja bro. Kalau kita tak bagi langsung kepada orang kaya, nanti korang juga yang bising. Akan ada efek kepada ekonomi. Yalah, kalau orang kaya dibuli sebegitu rupa, tak layak langsung dapat subsidi, maka akan dinaikkan harga-harga barangan dan servis mereka. Betul tak? Nanti korang juga bising. Jadi nak elakkan perkara-perkara tersebut yang akhirnya menyusahkan orang miskin di Malaysia, maka kerajaan bagi semua sama rata, tetapi kita bagi limit. Maknanya kalau kau guna lebih pada certain limit, bermakna kau bukan orang miskin. Faham tak? Aku orang miskin, aku ada satu kereta iaitu Pro 2 Ativa. Consumption minyak 12.4 km untuk 1 liter. Jadi untuk kereta aku, sebulan aku boleh bergerak lebih kurang dalam 3,700 lebih. Dan aku bekerja banyak buat rate dengan pihak berkuasa lah. Pergi ke kedai apa semua kan. Jadi memang aku banyak guna kenderaan personal aku. Sungguh pun begitu untuk company aku, kebiasaan bila kita guna kereta personal ni, mereka akan bekalkan allowance minyak. Tak pun mereka gunakan sistem yang boleh claim minyak balik. Jadi apa isunya kalau minyak mahal pun? Claim je lah balik dengan syarikat. Betul tak? Kedua, kalau orang yang gunakan e-hailing, tak perlu risau sebab tak ada limit. Faham tak? Korang jangan duk peningkan kepala korang lah. Tak payah sibuk backup orang kaya lah. Sibuk tanya kenapa ada limit 300 liter semua. Kau kena faham, orang kaya tak pakai satu kereta. Aku ada berkawan dengan beberapa datuk. Kereta kat rumah tu kadang ada 8 biji, 9 biji. Kau bayangkan kalau sekali isi, dia suruh driver dia isi. Okay boy, isi semua kereta full tank. Kau bayangkan kereta full tank. Kita ambil kereta kecil lah. Ativa kereta aku. Full tank 36 liter. Kalau ada 8 biji Ativa, kalau full tank dah berapa liter kat situ? Jadi kalau kerajaan tak letakkan limit 300 liter, mampuslah semua subsidi disedut oleh orang kaya. Faham tak? Simple kan aku punya penerangan. Orang kata apa? Kalau bodoh kita kena belajar. Tapi kalau hati busuk, kita tak boleh buat apa.